Tengok dia bertakung, tengok dia bertakung. Bismillah. So guys, dekat depan mata korang sekarang ni ada 20 panipuri dengan inti dia. Dan ni air asam dia ada dekat sini. So, cara untuk makan dia senang je. First kali korang kena jatuh. First kali korang kena ni pecahkan. Buat lubang. Buat lubang dulu. Lubang dulu nampak? Dia dah lubang macam ni, baru letak dia punya inti guys. Inti. Tak lagi selaku banyak yang korang nak. Okay, so dah letak inti, kita celup dengan dia punya, kita celup dengan air asam. Dia kena makan macam ni guys. Kalau kita tengok dekat India tu, dia kena celup tau. Celup dalam-dalam, itu baru makan. Itu baru rasa dia punya jari jemari tu. Jom, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Celup dalam-dalam. Tengok. Ni guys. Dengan kuah dia. Bismillah.